Tuh. Kena dah. Tengok. Kawasan sini ada kelah sebenarnya kawan, tapi kena main sawit, untung lama tu. Oh, dah. Sangkut. Sekali lagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini lagi. Tadi aku sampai terus aku baling umpan sawit dengan umpan pok ayam. Tengok. Terus makan tu. Aku baling tadi tak adalah aku nak buat intro lebih kawan. Masa aku sampai tadi, terus aku baling lah. Aku tak sabar tengok air. So aku terus baling tengok. Dah ada makan tu. Umpan pok ayam tengok. Jom kita tarik tengok ikan apa. Bau. Tak maaf ya kawan, aku tak ada intro lebihnya. Aku sampai terus aku mancing ya kawan. Oh, bau kuning. Aku tak tahulah bau berapa, 901 ke 019 ke, aku tak tahu. Tapi yang pentingnya bau lah. Aku tak tahu lah bau ni bau nombor berapa. Kita rilis dalam tong. Umpan usus ayam ni macam biasa, umpan usus ayam perap atau mata kai banyak-banyak. Macam biasa selalu aku pakai tu lah. Yang tu umpan sawit tu tak makan lagi. Sebab hari ni hari air jernih. Tu aku cuba umpan sawit. Mana tahu aku ada kelabau tepi tu. Jom kita buat balingan lagi. Mana tahu dapat baung gorgon. Bismillah. Kat sini kena baling dekat-dekat . Tengok kawan, ada lagi bau baling tu. Tengok bau baling . Ada makan lagi tu. Ada ke? Oh ada. Bawang ekor merah punya batuk lepun. Ni. Bawang ekor merah. Tadi ada orang datang ni nak mancing kat spot sini. Dia kan, spot ni kalau bila kita dah mancing, aku upload video, macam tu pun jadi. Ada je orang datang, aku tak kisah pun orang datang apa. Cuma diorang tahulah kan. Oh sini ada ikan, sini ada ikan. Sini tak ada ikan. Kalau ada orang setengah orang kata aku ni kedekut spot. Kalau aku kedekut spot, aku tak ada lah nak tunjuk mancing-mancing. Tunjuk spot macam ni. Kalau orang tak kedekut spot tu, dia tunjuk air je. Kalau korang nak tahu. Aku ni aku tunjuk semua keliling aku ni. Semua ni. Memang mesti orang dapat tangkapnya. Kalau orang sini mesti dia tahu kat mana. Ni kata lagi aku kedekut spot. Alhamdulillah dah 2 ekor dah. Bawang ekor merah, bawang kuning. Jom kita cuba lagi. Ni aku dah siap pasang dah ni. Dia orang banyak mancing ni sebab air cantik. Air kelabau. Nak pergi ke UP tak boleh nak pergi lah. UP. Orang UP tu dah pagi lah masuk. Ya.
Tak dah nak masuk UP. Member aku kata kan dekat UP tak boleh nak masuk dah. Sebabnya orang apa yang jaga UP tu kan, dia tak bagi masuk. Aku tak tahu apa punca apa. Dulu lepas lagi aku masuk kan. Lepas lagi. Dalam 2-3 sebulan ni memang tak boleh nak masuk. Dia pagar habis. Ban pun dia pagar. Yang dekat belah nak pintu nak masuk pun dia pagar juga. Jom kita tunggu lagi tengok. Ada tak lagi baung ke, lampam ke. Lampam tak naik ni. Tengok kendari kawan. Kendari. Baru hujak lah. Aku potong makan kuah pisang. Semalam kau ada tuai pisang aku dalam 5 tandan, 6 tandan. Yang tandan tu dah masak kat pokok. Aku ambil buat kuah pisang. So bini aku buat. No, ada ikan. 5 tandan tu yang apa? Yang 5 tandan tu ada orang nak buat krepek. Dia nak ambil yang muda. Cepat tarik. Tarik cepat. Jangan main. Ampam gajah. Ampam. 3 spesies dah. Kena umpan perut hantu raya ni. Tu ikan apa ada kat sini semua balanya. Memangnya. Alhamdulillah. Abang baru nak makan. Tu nak makan kuah pisang. Lampang gajah. Alhamdulillah rezeki. Nak pasang umpan je. Yang tadi aku tak pasang lagi. Aku tengah makan tadi. Jom pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tempat ikan aku? Ni aku baru beli beg ni. RM80 lebih. Sempoi beg ni. Kecil je. Boleh buat 4 batang joran. Tepi lah. Dia duduk dekat tepi ni. Ni. Dia ada boleh ni 2, belah ni 2. Boleh 4 buah 4. Lepas tu dalam ni boleh bubuh barang macam-macam. Aku beli dekat Titi. Senang sikit. Aku kalau sandang aku tak berminat. Aku nak gendong kok. Kita tukar buah dalam jaring. Sebab apa? Dia air tak berjalan. Tak faham nyawa dia. Tak ada oksigen air. Tak mau ikan kalau tak ada oksigen. Umpan sawit yang diam. Tu aku malah main umpan sawit tu. Senyap patak orang tu. Tengok ni dah bunyi dah tengok. Baru baling.
Main umpan sawit seronok boleh lah. Kalau jenis nak cari makan tak. Bukan dia lah main umpan sawit ni. Jom kita pergi cari ikan kelah pula. Kita pergi spot kelah jom. Kerah ikan. Ikan kerah dah. Jom kita pergi cari spot kelah tengok. Aku baru sampai sini kawan. Aku balik-baliknya tu kena. Tengok. Aku nak kena tarik kejap. Apa? Sekejap kawan lah. Letak kat sini kejap. Tu dia. Tu. Aku kat bawah, kat atas tu. Siap. Secara tak sengaja sampai terus balik nak test ya. Tu. Alhamdulillah. Nak test je. Tak jadi nak main apa ni? Keloh. Relax dulu lah, main lampam dulu. Jom kita cuba lagi tengok. Nak main sawit, aku malas nak tunggu lama, nak hujan pula tu. Main dulu lah. Main sawit kena lama tunggu. Aku malas nak balik-balik petang, banyak kerja lagi kat rumah. Tengok
Ada dah lagi. Tuh. Kena dah. Tengok. Kawasan sini ada kelah sebenarnya kawan. Tapi kena main sawit. Kena tunggu lama tu. Oh, ada dah. Sangkut dah lagi. Allah lucut. Sebab itulah aku malas nak letak. Rasa lucut tu. Lucut. Ada tarik tu. Ada makan lagi tu. Ada makan lagi. Kat sini, spot sini belah-belah yang aku datang ni, ada ikan kelah benar. Tapi kena main sawit, kena tunggu lama sikit. Aku malas nak tunggu lama. Bini aku call pula. Suruh balik angkat kain. Wah. Kita main ikan-ikan yang ada makan pok ayam. Tengok ikan apa tu duk main macam tu. Suspend je. Buat abang gelabah je. Ya macam ni. Buat abang gelabah je. Cuba tarik tengok. Betul-betul kejap. Allah. Teruk benar kena. Aduh. Bau. Kena tengok. Bukan kena kat mulut. Patutlah aku rasa macam lain macam. Aduh. Kau ni lah. Aduh. Bukan kena dekat mulut, kat perut. Kena kat perut kawan. Aduh, letih lah kau. Patut aku rasa macam lain. Pergi ke sana, pergi sini. Kena kejap. Macam mana ni? Berebut ni aku rasa ni. Kat bawah tu. Berebut tu jadi gini. Ya Allah. Aduh. Aduh, sakit weh. Oh, berdarah terus ya. Aduh. Tajam dia ni. Alhamdulillah. Lama tak kena sengat. Alhamdulillah. Allah. Tajam tu dia ni, sengat dia. Berbeza dengan yang bau ikan merah dengan tu. Yang dia ni lagi, aduh sakit. Aduh. Ngak-ngak. Buah tanah sikit tengok jadi letak tanah. Ngak-ngak ah. Dia kalau kena jadi ngak-ngak. Mula-mula dia jadi ngak tu tak apa lah. Mula je. Lama dah sebenarnya aku tak datang kat spot sini. Tak setahun pun aku tak datang ni. Bismillah.
Kita tunggu. Dah ada makan. Sangkut dah dah. Aduh. Oh apa? Bohong. Aduh. Aduh. Butuh. Aduh, sayang. Dia tarik naik ke atas macam tu. Kena kayu. Tak puas hati aku. Boyak. Dah. Satu lucut, satu masuk kayu. Tak jadi. Okey kawan. Tu dekat atas awan dah gelap dah. Tu arah Selim tu. Dia nak hujan arah sana. So aku kena berangkat pulang lah. Bini aku suruh angkat kain. Ni dah jam pukul 2.30 lah ni. Lagipun ikan pun dah tak nak makan dah. Aku pun tak tahu lah kenapa dia tak nak makan dah. Lepas sangkut tadi kan, kena kayu terus tak nak makan dah. Senyap. Aku nak kena balik kawan. Tengok tahu. Angkat kain. Aku nak gulung sekejap ni. Okey kawan, semua dah aku dah siap dah. Umpan semua aku dah cuci pun semua dah. So jom kita tengok hasil hari ni. Hari ni tak beria sangat pun. Tapi tak beria dalam tak beria pun. Alhamdulillah dapat juga. 5 ekor, lampang 2 ekor, baung 3 ekor, baung ekor merah 1 ekor, baung kuning 2 ekor. Seekor dapat kat sini baung kuning dengan lampam. Lepas tu yang 3 ekor lagi dekat bawah. Kat bawah. 3 ekor kat bawah. Alhamdulillah rezekinya hari ni. Alhamdulillah, tengok ada juga lah. Main-main pun ada juga 5 ekor ni. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kalau korang nak beli beg ni kan, memang cantik kan. Dia boleh bubuh tepi dia kan. Boleh bubuh 4. Sini 2, sini 2. Ini bubuh barang. Memang cantik beg ni. Kalau korang nak beli, nanti aku cuba aku bubuh link dekat ruangan. Aku letak kedai, nanti korang beli, InsyaAllah. Tengok kalau ada lah link tu, nanti aku letak. Aku cadang nak masak bubur masam ikan baung ni, tapi ini aku sudah masak lah kari ayam. So tak payah lah nak masak dah. Panas je. Kita panaskan. Lepas tu kita panaskan minyak ni. Tu dia. Kita tak payah masak. Kita goreng je. Lagipun dah lama tak makan ikan baung. Ikan baung dah lama dah tak makan. So kita makanlah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Ikan ni meletup. Kalau korang tak nak meletup, korang kelar sikit, baru dia tak meletup. Ni kasam aku ni. Aku baru order hari tu. Hari tu dah habis dah. Ni aku order baru lah. Kasam. Ni kasam lomo ada. Lampam ada. Trik ni ada lampam. Tengok. Elok oh. Lomo dengan lampam aku ambil lah trik ni. Ni lah. Sikit. Aku meniaga ikan kasam ni lama dah. 6 tahun dah. 6 dekat 7 tahun dah. Susun dalam peti air sebagi dia relax. Kalau korang nak tahu tak, ikan kasam ni yang sedapnya sebenarnya ikan lomo. Lomo ni kalau campur teroboi sedap. Teroboi sedap. Lepas tu lomo sedap. Lampam kurang sedap. Bagi aku lampam kurang sedap. Lampam memang kurang sedap lah. Kita dia kalau campur-campur ni ada sebarau kan. Ada lomo sikit ni. Ni ada lampam campur ni. Ni ada lomo sikit campur. Kalau lampam lampam aku tak tahu mulut orang macam mana tapi bagi aku lampam tak apa sedap kasam. Aku suka lagi lomo. Ni lampam. Ni lampam. Kalau korang nak korang PM lah. Harga dia murah lah. RM7 sepek. Tu dia RM7 sepek. Sepaket RM7. Harga dah naik lah sebabnya barang naik. Beras naik, minyak naik, semuanya naik. Aku beli pun ni, aku ambil kat kawan aku pun harga pun naik. So kalau korang nak RM7 sepaket. Dah naik lah, minta maaf lah. Ni ada lampam ni, lampam lepas tu campur-campur ada teroboi-teroboi. Ni lomo dah siap dah. Okey siap. Yang ni lah campur-campur ni ada ikan kawan, ikan teroboi. Itulah. Bagi aku ikan lampam kurang sedap lah kalau kasam ni. Tak bagi mulut aku lah. Kalau mulut orang lain aku tak tahu. Aku sedap lagi lomo. Lomo, teroboi, campur-campur ni. Ni campur, ni lampam. Ni lomo. Alhamdulillah. Pisang hitam lah. Ni lampam. Ni mungkin bocor sikit ni. Tu dia jadi terabur ni. Ni buat makan je lah. Tak sini dulu. Ni pisang semalam ni. Ya semalam 5 tandan aku dah jual dah. Yang ni bahagian aku makan lah, goreng-goreng. Pisang ni hancur ni, buruk ni. Wah. Bahagian makan. Dapatlah semalam jual dah 100 lebih pisang. Aku tak jual mahal pun. Janji orang boleh niaga lagi. Ni bagi aku makan. Alhamdulillah. Boleh lah ni. Masak sangat lagi tak sedap ni kau. Tak lembut, tak juicy. Elok. Lama tak makan ikan baung. Baung goreng. Janji ada sambal belacan. Lupa aku nak cakap, ikan kasam tadi tu
Kalau korang nak beli, korang PM aku dekat Facebook. Dekat Facebook Hafizullah Lampam. Korang type Hafizullah Lampam, dia akan keluar punya Facebook aku. Korang PM nombor itu kalau nak ikan bekasam tu, nak beli. Hafizullah Lampam. Kalau tidak Hafizullah Bekasam, ni aku dah tukar dah, Hafizullah Lampam. Nanti kalau korang dah PM dekat aku nombor, nanti aku free, aku balas nanti aku WhatsApp lah kat korang kalau korang nak beli ikan bekasam tu. Jom kita jamah dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita rasa ikan bau, ikan merah. Ikan bau, ikan merah sedap. Bismillah. Panas lagi. Ni bawang kuning. Bau hakik. Bau hakik awak. Bau hakik. Panas nak mampu. Sambal belacan. Aku kalau dah sambal belacan cukup dah aku. Tu dia. Sambal belacan kari, ikan goreng apa kan? Ikan goreng, sambal belacan pun cukup dah aku. Bismillah. Bawang ikan merah dengan bawang kuning ni, beza dia bawang ikan merah dia kurang sikit lemak. Itu lah. Kalau bawang kuning dia rasa lemak sikit. Dia rasa macam lemak sikit lah, manis sikit lah. Bawang ikan merah dia kurang sikit. Dia kurang rasa lah. Sebab apa tu aku tak tahu lah. Kok dia jenis pemangsa jenis makan pemangsa ni, selalunya isi dia tak apa nak manis sangat. Cuba korang makan ikan sebara. Tu pemangsa tu. Sebara tu pemangsa. Dia bukan manis sangat pun ikan sebara ni. Dia tak apa manis pun. Dia tak ada rasa lemak pun ikan sebara. Mungkin jenis-jenis pemangsa ni dia guna kederat lebih kan. Ini guna kederat lebih tu, dia fit tu. Dia tak ada lemak tu. Dia tak rasa lemak-lemak manis, tak ada. Kalau ikan kelah dengan ikan apa? Ikan kelah dengan ikan tengah, sedap tengah hari. Kelah ni dia tak tahulah aku. Bagi aku sedap tengah hari. Tengah ada lagi rasa. Kelah kurang sikit. Tengah lagi. Tengah memang padu lah isi dia. Manisnya. Kelah ni jenis pemangsa juga sebenarnya. Tengok dia sambal gewang kan kadang-kadang kan. Tak tahulah aku, tengok pada mulut masing-masing lah. Kalau macam aku suruh tengah lagi. Sedap lagi tengah. Kelah ni dia seksi lah. Dia lebih daripada nama top 10 lah. Famous lah kelah ni. Dua-dua aku rasa anak aku suka ni. Memang tak tolak lah anak aku. Ikan lampam ke ikan sungai-sungai ni memang dia tak tolak lah. Hayun macam lah. Tapi kena jaga tulang lah.
Okey lah kawan, aku nak makan sikit lagi dengan ni. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang, episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang banyak lah besar. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi.